melebihi 60 tahun. Buah ini menyingkirkan toksin buah pinggang dalam semalaman. Warga emas, pernahkah anda terfikir mengapa buah pinggang anda seolah-olah semakin lemah walaupun anda cuba untuk hidup sihat? Anda mungkin memulakan pagi anda dengan buah-buahan percaya bahawa anda sedang memberikan kebaikan kepada badan anda. Tetapi bagaimana jika sebahagian daripada buah-buahan itu secara senyap membebankan buah pinggang anda tanpa sebarang tanda amaran? Hakikatnya kerosakan buah pinggang sering bermula jauh sebelum keputusan makmal menunjukkan sebarang masalah. Kebanyakan orang berasa sihat sepenuhnya, sementara kuasa penapisan mereka perlahan-lahan pudar setitis demi setitis dari tahun ke tahun. Tetapi inilah bahagian yang penuh harapan. 4 jenis buah berfungsi sebaliknya. Buah-buahan harian yang mudah didapati ini membantu buah pinggang anda menyingkirkan sisa buangan dengan lembut, menyokong paras kreatinin yang sehat dan mengurangkan keradangan tersembunyi yang merosakkan sistem penapisan anda. Dan buah terakhir dalam senarai ini mungkin akan mengejutkan anda kerana kuasa penyembuhannya tersembunyi pada satu bahagian yang kebanyakan orang buang. Pastikan anda menonton sehingga akhir kerana memahami keempat-empat buah ini boleh menjadi perbezaan antara melindungi buah pinggang anda atau merosakkannya secara senyap tanpa disedari. Ini ialah kembara sihatku. Dan jika anda mengambil berat tentang menjaga kekuatan buah pinggang anda untuk tahun-tahun mendatang, ini adalah mesej yang tidak patut anda abaikan. Sebelum kita teruskan, berapakah umur anda dan dari mana anda menonton? Tinggalkan di ruangan komen. Kebanyakan orang percaya masalah buah pinggang muncul secara tiba-tiba, tetapi kemerosotan buah pinggang biasanya berlaku secara perlahan dan senyap. Anda boleh makan secara sihat dan kekal aktif namun masih kehilangan kuasa penapisan tanpa sebarang amaran. Buah pinggang anda berfungsi seperti 2 penapis kecil yang membersihkan darah anda setiap minit, dan apabila ia mula tersumbat, sisa buangan akan terkumpul secara senyap. Buah-buahan sering dianggap selamat sepenuhnya, tetapi tidak semuanya lembut pada buah pinggang yang lemah. Ada yang tinggi kandungan kalium fosforus atau gula semula jadi yang boleh membebankan badan apabila penapisan menjadi perlahan. Malah buah yang sihat boleh menaikkan paras kalium lebih tinggi daripada yang boleh ditampung oleh jantung dengan selesa. Tetapi inilah berita baiknya, sesetengah buah melakukan sebaliknya. Ia membantu buah pinggang anda menyingkirkan sisa buangan kekal tenang dan mendapatkan sokongan yang diperlukannya. Dan yang pertama mungkin sudah ada di dapur anda, buah nombor 1 apple. Mudah biasa ditemui dan salah satu buah yang paling selamat untuk kesihatan buah pinggang. Sebiji apple saiz sederhana secara semula jadi rendah kandungan kalium menjadikannya lembut, walaupun untuk warga emas yang buah pinggangnya sukar untuk menapis mineral tambahan. Tetapi kuasa sebenar apple tersembunyi di dalam kulitnya. Di dalam lapisan nipis itu terdapat sejenis serat semula jadi yang dipanggil pektin. Anggaplah pektin sebagai span yang menyerap sebahagian sisa dan toksin di dalam saluran penghadaman anda supaya buah pinggang anda tidak perlu bekerja keras untuk menyingkirkannya sendiri. Ia seperti memberikan pasukan sokongan kecil kepada buah pinggang anda. Terdapat juga manfaat lain. Apple kaya dengan antioksidan yang menenangkan kerengsaan di dalam tisu buah pinggang. Apabila penapis-penapis kecil di dalam buah pinggang anda meradang, ia menjadi kaku dan lemah. Antioksidan dalam apple membantu meredakan keradangan itu, memberikan buah pinggang anda peluang untuk berehat dan membaiki diri. Ramai doktor mengesyorkan apple kepada pesakit dengan kreatinin tinggi kerana ia lembut, menghidratkan dan mudah diterima oleh perut. Saya pernah bercakap dengan seorang warga emas yang berkata, saya tidak pernah sangka sesuatu yang biasa seperti apple boleh membawa perubahan. Tetapi selepas menambah sebiji apple bersama kulitnya ke dalam rutin hariannya, tenaganya bertambah baik dan bengkaknya mula surut. Perubahan kecil boleh menjadi sangat berkesan apabila dilakukan secara konsisten. Jika anda ingin menggunakan apple untuk sokongan buah pinggang, cuba makan sebiji apple saiz sederhana setiap hari sebaik-baiknya dengan kulitnya sekali. Hiriskannya cicah dengan mentega kacang atau nikmatinya sebagai snack di antara waktu makan. Ia mudah berpatutan dan senang untuk diteruskan dalam jangka masa panjang. Buah nombor 2 beri biru, kecil, gelap dan penuh dengan perlindungan yang hebat. Beri biru secara semula jadi rendah kandungan kalium dan fosforus, menjadikannya salah satu buah paling selamat untuk warga emas yang perlu menyokong buah pinggang mereka tanpa menyebabkan tekanan. Tetapi kekuatan sebenarnya datang daripada pigmen biru pekat pada kulitnya. Warna itu datang daripada sebatian yang dipanggil antosianin antioksidan, semula jadi yang membantu menenangkan keradangan di dalam penapis-penapis kecil buah pinggang. Apabila buah pinggang anda meradang, ia bekerja lebih keras untuk membersihkan darah anda. Lama-kelamaan tekanan itu akan melemahkannya. Beri biru membantu meredakan kerengsaan dan melindungi salur darah rapuh yang membawa sisa buangan keluar.
Ramai pakar pemakanan percaya beri biru adalah salah satu buah yang paling melindungi buah pinggang yang semakin menua. Ia bukan sahaja mengelakkan kemudaratan, ia secara aktif membantu. Seorang warga emas pernah berkongsi bahawa dia menggantikan smoothie pisang paginya dengan setengah cawan beri biru yang dicampur ke dalam yogurt. Dalam beberapa bulan tenaganya bertambah baik, dia berasa kurang kembung dan tekanan darahnya stabil. Bukan kerana beri biru adalah satu keajaiban, tetapi kerana ia lembut, menyokong dan mudah diproses oleh badan. Segar atau sejuk, beku, kedua-duanya berkesan. Apa yang anda perlukan hanyalah sekitar setengah cawan 3 hingga 5 hari seminggu. Buah nombor 3, anggur merah. Kebanyakan orang menganggap anggur sebagai snack biasa, tetapi kulitnya yang berwarna merah pekat atau ungu membawa sebatian yang menyokong perlindungan buah pinggang dengan cara yang unik. Di dalam kulit berwarna-warni itu terdapat antioksidan semula jadi yang membantu menenangkan keradangan dan menyokong aliran darah yang sihat. Memandangkan buah pinggang anda kebanyakannya terdiri daripada salur darah halus yang menapis sisa buangan, setiap saat peredaran darah yang sihat adalah sangat penting. Ramai warga emas bimbang tentang bengkak kembung atau pengumpulan cecair. Anggur merah boleh membantu dalam hal ini kerana ia mengandungi penghidratan semula jadi dan nutrien sokongan yang menggalakkan pergerakan cecair yang lembut dan seimbang melalui badan. Tidak seperti buah-buahan yang berat atau bergula, anggur menawarkan kemanisan dengan impak yang lebih lembut, terutamanya apabila saiz hidangan dikawal. Segenggam kecil sekitar 15 hingga 20 biji anggur 2 atau 3 kali seminggu sudah cukup untuk menawarkan faedah tanpa menambah terlalu banyak gula semula jadi sekaligus. Dan ingat, kulitnya adalah tempat di mana kebanyakan kuasa perlindungan berada. Jadi cuba jangan buangnya. Anggur yang lebih gelap adalah lebih baik kerana semakin pekat warnanya semakin kuat antioksidan semula jadinya. Seorang lelaki pernah berkongsi bahawa dia menukar pencuci mulut biasanya dengan semangkuk kecil anggur merah sejuk selepas makan malam. Selepas konsisten, dia mendapati bengkak di kakinya berkurangan dan lebih mudah untuk kekal terhidrat tanpa berasa berat atau kembung. Perubahan mudah yang diulang dari masa ke masa boleh membuat perbezaan yang nyata. Jika apel membantu menyokong penapisan dan beri biru membantu menenangkan keradangan, anggur merah menambah penghidratan lembut dan perlindungan untuk salur darah halus di dalam buah pinggang anda. Sekarang buah seterusnya mungkin akan lebih mengejutkan anda. Ia cerah tropika dan sering disalahertikan. Namun ia mempunyai enzim semula jadi yang membantu badan anda mengurangkan keradangan dan menyingkirkan sisa buangan dengan lebih selesa. Sebelum kami mendedahkan buah terakhir, jika anda mendapati video ini bermanfaat setakat ini, sila luangkan sedikit masa untuk suka video ini dan langgan Kembara Sihatku. Sokongan anda membantu kami mencapai lebih ramai warga emas yang memerlukan maklumat ini. Dan beritahu saya bagaimana kesihatan anda kebelakangan ini. Beritahu saya di ruangan komen supaya kami boleh menyokong anda dalam perjalanan ini. Sekarang mari kita teruskan kerana buah seterusnya sering dilihat sebagai snack manis, tetapi ia mungkin menawarkan perlindungan yang tidak pernah didengari oleh kebanyakan orang. Buah nombor 4, nanas. Kebanyakan orang menganggap nanas sebagai pencuci mulut atau snack semasa bercuti, tetapi ia mungkin salah satu buah paling mesra buah pinggang yang boleh anda pilih. Nanas secara semula jadi rendah kandungan kalium yang menjadikannya lebih selamat untuk warga emas yang buah pinggangnya sukar untuk menyingkirkan mineral tambahan. Tetapi apa yang membuatkan nanas benar-benar istimewa adalah enzim semula jadi yang terdapat di dalam buahnya, terutamanya di bahagian terasnya. Enzim ini membantu memecahkan protein dan menenangkan keradangan, memberikan persekitaran yang lebih lembut untuk buah pinggang anda berfungsi. Ramai warga emas yang berhadapan dengan masalah buah pinggang juga mengalami bengkak sembab atau rasa berat di bahagian kaki. Sifat semula jadi nanas membantu badan melepaskan cecair berlebihan dengan lebih selesa tanpa membebankan buah pinggang secara berlebihan. Ia menawarkan penghidratan, pembersihan lembut dan rasa yang menyegarkan semuanya dalam satu hidangan. Nanas segar adalah yang terbaik kerana enzimnya menjadi lemah dalam versi tin atau yang diproses. Malah setengah cawan 2 atau 3 kali seminggu boleh menyokong penapisan yang lebih sihat. Seorang wanita pernah menyebut bahawa dia menggantikan snack manisnya dengan mangkuk kecil nanas segar dan lama-kelamaan dia mendapati kembungnya berkurangan dan penghadamannya lebih teratur. Ia bukan keajaiban dalam sekelip mata tetapi peningkatan yang stabil hasil daripada memilih sesuatu yang boleh diterima oleh buah pinggangnya. Jadi sekarang anda tahu 4 buah itu, apel, beri biru, anggur merah dan nanas, masing-masing membantu buah pinggang anda dengan caranya yang tersendiri. Tetapi memakan buah-buahan ini secara rawak bukanlah rahsia sebenarnya.
Perbezaan sebenar datang daripada cara anda menggunakannya, menggilirkannya dan memasukkannya ke dalam jadual mingguan anda. Cara menggunakan buah-buahan ini dengan betul. Sekarang anda sudah tahu buah mana yang membantu melindungi buah pinggang anda. Langkah seterusnya adalah mengetahui cara menggunakannya. Kerana hakikatnya memakan makanan yang betul hanya berkesan apabila ia menjadi tabiat. Buah pinggang anda tidak bertambah baik dengan satu hidangan atau satu hari yang sihat. Ia bertambah baik dengan konsistensi pilihan kecil dan mantap yang memberikannya ruang untuk berehat dan pulih. Cara mudah untuk melakukannya adalah dengan menggilirkan buah-buahan sepanjang minggu. Mungkin anda menikmati sebiji apel dengan kulitnya pada hari Isnin dan Khamis. Pada hari Selasa dan Jumaat, tambahkan sedikit beri biru ke dalam yogurt oat atau biji rin. Pada hari Rabu, ambil segenggam anggur merah dan pada hujung minggu nikmati semangkuk nanas segar. Penggiliran lembut ini memberikan buah pinggang anda nutrien serat dan antioksidan yang berbeza tanpa membebankannya. Anda tidak memaksa perubahan drastik, anda hanya menyebarkan sokongan dengan cara yang boleh ditangani oleh badan anda. Sesetengah warga tu emas mendapati ia membantu untuk membuat persediaan awal. Anda boleh membasuh dan menghiris apel, menyimpan beri biru dalam bekas kecil atau menyimpan nanas segar di dalam peti sejuk di mana ia mudah diambil. Apabila makanan sihat sudah sedia untuk dimakan, anda lebih cenderung untuk memilihnya. Salah seorang pesakit, Dr. Abdul Rahman pernah berkata, dulu saya tunggu sehingga saya sakit baru saya ambil serius tentang kesihatan saya. Sekarang saya hanya buat sesuatu yang kecil setiap hari. Selepas beberapa bulan bengkaknya, surut tenaganya kembali dan dia akhirnya merasakan badannya bekerjasama dengannya dan bukan menentangnya. Itulah kuasa pemakanan yang konsisten. Buah-buahan ini bukan sahaja sedap. Ia membawa kelegaan, penghidratan dan sokongan kepada organ yang bekerja siang dan malam untuk memastikan darah anda bersih. Tetapi buah-buahan hanyalah sebahagian daripada teka-teki. Terdapat tabiat lain yang melindungi buah pinggang anda juga. Dan memahaminya boleh membuat perbezaan antara kesihatan yang stabil dan kemerosotan yang senyap. Sebelum kita beralih ke mesej akhir video ini, adalah penting untuk menyatakan perkara ini dengan jelas dan hormat. Maklumat dalam video ini adalah bersifat pendidikan dan bertujuan untuk menyokong pemahaman anda tentang kesihatan buah pinggang. Keadaan perubatan setiap orang adalah berbeza dan cara buah pinggang anda bertindak balas boleh bergantung pada banyak faktor seperti ubat-ubatan umur, tekanan darah, gula dalam darah atau isu kesihatan lain. Jika anda mempunyai kebimbangan mengenai buah pinggang anda bengkak atau peningkatan kreatinin, sila berbincang dengan doktor atau penyedia perkhidmatan kesihatan anda. Tiada apa-apa dalam video ini yang menjadi pengganti nasihat perubatan profesional. Sebaliknya, anggap ia sebagai panduan yang membantu anda membuat pilihan yang lebih lembut dan selamat untuk buah pinggang setiap hari. Sekarang, mari kita buat ringkasan pantas untuk membantu anda mengingati semuanya. 4 buah yang menyokong kesihatan buah pinggang ialah apel, beri biru, anggur merah dan nanas. Apel membekalkan serat lembut dan antioksidan yang membantu buah pinggang anda menapis sisa buangan. Beri biru membantu menenangkan keradangan pada penapis-penapis kecil yang memastikan darah anda bersih. Anggur merah menyokong aliran darah dan penghidratan yang sihat, menawarkan kemanisan tanpa membebankan buah pinggang anda. Nanas membawa enzim semula jadi yang membantu meredakan keradangan dan mengurangkan bengkak sambil kekal rendah kalium. Apabila anda menggilirkan buah-buahan ini sepanjang minggu, anda memberikan sokongan yang mantap kepada buah pinggang anda tanpa membebankan sistem anda. Hidangan kecil tabiat yang konsisten, perubahan yang mudah, itulah sahaja yang diperlukan untuk mula bergerak ke arah yang betul. Jika anda telah sampai ke bahagian video ini, ia sudah menunjukkan sesuatu yang hebat. Anda mengambil berat tentang kesihatan anda dan anda memilih untuk mengambil kawalan sebelum keadaan menjadi lebih teruk. Ramai orang mengabaikan buah pinggang mereka sehingga mereka berasa sakit, bengkak atau keletihan. Tetapi anda berbeza. Anda sedang belajar bersedia dan melindungi diri anda lebih awal. Itu sahaja boleh mengubah masa depan anda lebih daripada yang anda sedari. Buah pinggang anda tidak lemah. Ia berdaya tahan. Ia telah membawa anda melalui bertahun-tahun tekanan dehidrasi, malam yang panjang, ubat-ubatan dan tanggungjawab keluarga. Malah sekarang ia masih berjuang untuk anda setiap saat. Apa yang ia minta sebagai balasan hanyalah sedikit bantuan. Air kosong dan bukannya minuman bergula, buah segar dan bukannya snack yang diproses, sedikit rehat, sedikit penjagaan, sedikit konsistensi. Jadi inilah cabaran anda. Untuk 7 hari akan datang, cuba penggiliran lembut ini. Apel, beri biru, anggur merah dan nanas. Lihat bagaimana perasaan badan anda. Perhatikan bengkak anda, tenaga anda, penghadaman anda, malah mood anda. Penyembuhan tidak selalunya diumumkan dengan meriah.
Kadang-kadang ia bermula secara senyap dengan tidur yang lebih lena, kaki yang lebih ringan, tekanan darah yang lebih tenang atau pagi yang lebih ceria. Dan jika video ini membantu anda mempelajari sesuatu yang baru, jangan simpan untuk diri sendiri. Seseorang yang anda sayangi mungkin sudah bergelut dengan buah pinggang yang letih kembung atau kreatinin yang meningkat tanpa mengetahui apa yang sedang berlaku. Kongsi video ini dengan mereka. Anda mungkin menjadi sebab mereka kekal sihat. Jika anda mendapati nilai di sini, sila suka video ini dan langgan Gembara Sihatku. Kami mengeluarkan video setiap minggu untuk membantu warga emas melindungi badan mereka secara semula jadi dan dengan yakin. Dan jika anda ingin menyokong saluran ini dan membantu kami terus mencipta kandungan yang bermanfaat untuk orang dewasa yang lebih tua, anda juga boleh menekan butang Super Thanks. Setiap sokongan kecil amat bermakna dan kami benar-benar berterima kasih. Paling penting ingatlah ini. Anda tidak berdaya. Tidak kira apa kata keputusan makmal anda, sentiasa ada langkah yang boleh anda ambil untuk membantu buah pinggang anda, melindungi kesihatan anda dan berasa lebih mengawal masa depan anda. Penyembuhan bermula dengan pengetahuan tetapi ia berterusan dengan tindakan. Anda tidak perlu menjadi sempurna. Anda hanya perlu konsisten. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menjaga diri anda dan terima kasih kerana mempercayai keupayaan badan anda untuk sembuh. Jaga buah pinggang anda dan ia akan menjaga anda hari ini, esok dan untuk bertahun-tahun yang akan datang. Kita jumpa lagi di video seterusnya.